TV, dah nak mula. Kuping lagi ping, inilah dia. Kembang iras itu biasa. Kuping lagi ping, ragam aksinya. Kami senangi siapa jua. Kuping lagi ping selamanya. Betul-betul. Animasi terakhir, bahagian 1. Sini. Saya suka. Oh. Orang makan tak ajak je. Ihsan, marilah makan sama-sama. Jangan marah ya. Uncle, ABCD 1. ये भी sini jelek. Durian tak ada musim. ABC aja dong. Ya lo. Yelah. ABC 1. Okey. Tak dapat rasa ABCD. Gak apa-apa. ABC juga enak. Sedapnya. Cepat makan, ha? Uncle mau tutup kedai. Mau tengok itu cerita Sarjan Hussein. Episod akhir. Untung aku dapat pelajaran. Ayo. Ini semua siapa mau bayar? Ihsan! Bayar. Lambat ni. Cepat, buka TV. Hah? Mana ni? Cari apa tu? Nak tengok TV. Mana tempat pencik dia? Jumpa tak? Tak jumpa pun. Tak adalah. Tunggu. Cuba aku cari kat lantai. Tak adalah. Ni ha. Naga. Akak bagilah. Sampai Cerita habislah. dah nak mula. Tak dapat ke? Nanti terlepas. Yelah. Cakap dulu. Harus comel. Alah. Nak ke tak nak? Cakaplah cepat. Kak harus comel. Lagi. Kak harus comel. Kak comel. Nah. Yeay! Apa yang lambat ni? Iko, kenapa kau lari? Tak ada pun. Cerita lain pula. Mestilah. Patutnya dah mula. Cuba cari lagi. Tukar. Maafkan. Cerita. Habis. Macam kau. Mana ni? Tak ada. Cerita apa yang korang nak tengok sangat ni? Cerita Sarjan Hussein. Cerita kartun je kot. Kartun je. Ini cerita terakhir Sarjan Hussein. Sekarang ni tak ada. Betul. Dah tak tahu macam mana cerita tu habis. Semua ni akak punya pasal. Apa? Aku rasa kan TV dah tukar waktu tayangan. Ya, betul. Ya, Kak. Tak tukarlah, Mak Yel. Sama saja. Entah. Tersilap punya cerita. Ataupun episod akhir tu tak siap. Sebab diorang tak tahu macam mana nak tamatkan cerita tu. Ya, betul. Ataupun episod terakhir itu tak ada. Kalau macam tu, sambung je lah. Kenapa nak tamatkan? Betul. Geramnya. 2, 3, makan roti kaya. Hanya Sarjan Hussein tahu sampai. Kau tahu? Ya, Sarjan Hussein juga tahu apa jadi itu episod terakhir. Jadi ceritalah. Macam
Haji mana tak tahu. Apa jadi ya? Ha? Ada dengar tu? Dengar? Apa? Saya tak dengar apa-apa. Cikgu sudah datang. Kenapa cerita? Keluar. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembang iras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kami senangi sampai jumpa. Kami ini kawan-kawan sekampung sepermainan. Harmoninya kehidupan melengkap satu keluarga. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembang iras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kami senangi sampai jumpa. Kami senangi sampai jumpa. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Ceritalah cepat. Apa yang berlaku? Cerita apa? Sarjan Husin lah. Tadi kau kata tahu. Oh, episod terakhir Sarjan Husin 2 akan ditayangkan malam ini. Semua orang jahat akan dihapuskan. Yes, tonight. Not to be missed. Marvelous. Lala, pelik. Buang masa aku. Dah mula. Powira, pelindung galaksi. Sarjan Husin, sentiasa di sisi. Kuat. Cakap. Sarjan, terhebat. Sarjan Upin, jangan tukar. Nak tengok Sarjan Husin. Nah, Cepat Upin. Kuat lagi. Sarjan Husin mesti. Mestilah. Kan Powira? kerja rumah dah siap. Belum. Yang sekarang buat. Dah puas dapat tengok? Tak. Episod akhir ni bosan. Betul. Habis macam tu je. Sarjan Husin tak lawan pun. Eloklah. Buat apa nak lawan-lawan? Kan bagus hidup aman damai. Kalau kita orang jadi Sarjan Husin... Siapkan kerja rumah dulu. Lepas tu, beranganlah nak jadi apa pun. Kata nak jadi budak pandai. Alah, kak ni kacau lah. Sarjan terhebat. Sarjan Husin. Yeay, aku menang! Belum lagi! Ya, ambil! Mana boleh macam tu? Kau dah kalah! Mana ada? Oh, main kanan je! Tengok ni! Mana Haji? Yeay! Dah kalah! Sarjan Husin takkan kalah! Dia akan hapuskan robot-robot telur tu! Jaga kau! Yalah tu! Betul-betul! Dah lah tu. Apa hal? Tak payah nak bising-bising. Cerita tu dah habis. Aku nak balik. Aku pun. Jumpa esok. Jangan lupa. Malam ni ada cerita baru ganti Sarjan Husin. Yelah. Tengok. Kita main lagi jom. Aku boleh je. Kalau kau kalah, jangan marah
Ipin, Ipin. Apa dah jadi ni? Bantu aku! Ayo, siap. Kenapa macam ni? Aduh! Mana Aduh ni? Habis lagi ni. Ipin, buat apa tu? Ada nak apa ke? Dah tak ada warna. Apa dah jadi ni? Macam Ipin. Cepat Ipin, cepat. Kak, goreng ayam ya? Korang Upin, macam mana ni? Suara kau. Kenapa lain? Upin, rambut kau. Tak boleh jadi ni. Kita kena selamatkan dunia Upin dan Ipin. Upin. Betul. Ish. Betul. Lain. Betul. Betul. Baru betul. Ai, dah siap. Warna hijau ke warna biru? Rumah Opa mestilah hijau. Betul. Baiklah, warna hijau. Siap! Upin, kita kena selamatkan rambut kau sebelum ia hilang. Macam mana nak buat ni?
Hei, salah lagi. Biarlah tadi rambut. Tu. Ipin, cepatlah lukis. Sabarlah. Lukislah betul-betul. Yelah. Kali ni betul-betul. Saya suka. Biar aku lukis. Gambar kau dah terbalik. Susahnya. Macam mana nak habiskan cerita ni? Apa ni? Animasi terakhir? Menarik juga. Dah elok lah. Nasib baik kita berjaya selamatkan dunia Upin dan Ipin. Tapi, apa pengakhiran cerita ni? Nak dengar? Duduk. Duduk. Tak payah nak bising-bising. Cerita tu dah habis. Aku nak balik. Aku pun. Nanti. Malam ni akan keluar episod pertama. Cerita robot you dan I. Wah, macam menarik je. Tapi, mana korang tahu cerita ni? Sebab kita orang yang tu. Tak. Adalah. Mana boleh bagi tahu. Alah. Musim seterusnya, ada banyak lagi cerita-cerita kita orang yang menarik. Betul. Saksikan Upin dan Ipin setiap hari. Sebab apa? Sebab kita orang luar biasa. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembang seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Tadi senangi sampai jumpa. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembang seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Tadi senangi sampai jumpa. Tadi senangi sampai jumpa. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Angkat tangannya di atas. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Lajunya. Siapa tu? Itu akak lah. Mana dia nak pergi? Jom kita kejar. Akak. Apa korang buat kat sini? Kita orang ikut belakang akak tadi. Akak pula buat apa kat sini? Akak nak pergi pasar karat dalam dewan tu. Uish, dah lama tak ada pasar karat. Itulah, nasib baik Abang Is bagi tahu. Kalau tidak, terlepas akak. Alah, pasar karat jual barang lama je kot. Terlepas pun tak rugi. Akak nak cari barang lama lah ni.
Kau berdua kena tolong akak. Tolong? Boleh. Tapi mau upah, ha? Huh? Oh, dah pandai minta upah. Bolehlah. Kita orang nak beli buku baru. Yelah. Akak nak korang cari buku ni. Oh. Boleh. Upin Negeri dia berlipat. Cepat. Akak. Yang ni kan? Kan, ini tak ada tanda tangan. Akak nak yang ada tanda tangan pelukis buku ni. Ish, susah nak jumpa. Oh, cakaplah tadi. Jom. Belikan ni, Ipin penat. Perhatian! Pengunjung Pasakaran Kampung Dunia Runtuh. Sesi lelong akan bermula sebentar lagi. Sila berkumpul di hadapan pentas. Cepat. Kita mulakan bidaan dengan RM100. RM100 ya untuk buku. Buku legenda Datuk Lat, The Kampung Boy. Yang ada tanda tangan. Itu buku yang akak carilah. Mana akak ni? RM101 untuk akak ni. RM105. Ada lagi tak? RM105. Hah? RM106. Siapa lagi? RM106. RM106. 1. La 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 la. Akhirnya lengkap koleksi buku Datuk Lat milik akak. Nasib baik Abang Is bagi akak. Bukan bagi. Akak beli. Tapi bayar ansur. Betul. Yang penting akak dapat buku ni. Macam buku Kampung Boy ni memang seronok baca. Kisah budak kampung. Banyak pengajarannya dan kisahnya dekat dengan hati kita. Terhibur kan? Dia permainan macam kita main. Main apa? Tarik upi. Yelah. Dulu, itulah mainan yang paling seronok bagi budak kampung. Macam lumba kereta. Sekarang pun. Ish. Seronoklah buku ni. Kan? Akak, nak pinjam buku ni? Nak bagi kawan-kawan baca? Mesti diorang suka. Tak boleh. Bolehlah kak. Bagilah Ros. Buku untuk dibaca. Dapat tambah pengetahuan mereka. Simpan je kumpul habuk. Buat apa? Betul. Mesti dapat dia. Yelah. Tapi janji jaga buku tu elok-elok. Kalau tercalar sikit, jaga korang. Terima kasih akak. Pergi dulu. Cepat Pin. Cepatlah. Kejap. Selipar aku hilang.
Mana nak lari ya? Habislah kita. Ayo. Kalau tercalar sikit, jaga korang. Macam ni kod C. Hah? Bunyi macam kod F je. Bukan. Kod F macam ni. Kenapa? Oh, Upin kata ini buku Kak Us. Oh, terjatuh dan rosak. Habislah. Jaga akak. Jadi, diorang takut Kak Us marah. Kau faham? Mestilah. Kita orang kan kawan. Saling memahami. Dah. Jangan nangis. Mari abang tengok buku tu. Kotornya. Oh, buku ni abang pun ada. Kejap. Sama kan? Sama. Ipin, kita selamat. Nanti. Korang lupa pasal tanda tangan ni. Buku abang tak ada tanda tangan ni. Oh lah. Macam mana ni Abang Is? Aku tahu. Aku cuba tiga tanda tangan tu. Pandai ke kau? Oh, yo, samalah. Buat betul-betul. Cepatlah. Jangan buat. Tak elok menipu. Nah. Terima kasih. Ipin, tengok ni. Uish, samalah. Betul lah ni Datuk Lat. Kartunis yang buat buku Kampung Boy ni. Betul. Duduk tu. Buku Kampung Boy ni sebenarnya kisah pengalaman hidup Atuk semasa di kampung. Itulah kita orang suka baca buku ni. Sebab cerita dia sama dengan kita orang. Ya ke? Atuk seronok bila dengar orang suka dan terhibur dengan lukisan Atuk. Terutamanya kanak-kanak macam korang. Datuk Lat, datang sini buat apa? Saja nak tengok suasana kampung sekarang. Sama tak macam dulu? Oh, saya Is. Ini Mail, Upin dan Ipin. Mari kita orang bawa Datuk keliling kampung. Lepas tu, kita makan ABC di kampung Judan Runtung. Yang paling sedap. Wah, bagus tu. Sebelum tu, Atuk boleh tak tanda tangan atas kertas-kertas ni? Uish, banyaknya. Satu dah lah. Dia nak jual RM2. Boleh kan, Atuk? Wah, bergeliga otak kamu. Kecil-kecil dah bersemangat usahawan. Macam Atuk dulu. Masa budak, dah bantu menambah pendapatan keluarga dengan melukis komik untuk surat khabar dan majalah. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Datuk Lat, jom kita gerak sekarang.
pelukis buku komik kah? Wah, selamat datang ke warung Mutu. Saya banyak gembira. Mau makan apa? ABCD. Okey. Ayo. Ini apa nama? Nama saya Muhammad Noor bin Khalid. Tapi nama timbangan bulat. Sebab mukanya bulat. Betul bulat. Lama-lama dipendekkan jadi Lat. Atu. Boleh. Bisa. Amboi! Dah buat buku agak kotor. Boleh sengih-sengih suka lagi. Mana aku cari Kadi? Cukup. Sabar, Kak. Sabar. Ini gantinya. Mana sama. Buku ni istimewa sebab ada tanda tangan Datuk Lat. Betul. Tapi yang ni lagi istimewa. Tengoklah, Kak. Khas buat Rus dari kartunis legenda Datuk Lat. Mana korang dapat ni? Kita orang jumpa Datuk Lat tadi. Siap bercerita dan makan ABCD sama-sama. Kenapa tak ajak akak? Kita orang tak ingat akak pun.